hari ini merupakan kali kedua saya datang support untuk World Quran Hour ni. Salah satu inisiatif yang sangat-sangat bagus kepada umat Islam, terutamanya di Malaysia. Dan saya rasa expectation saya sama seperti sebelum ni. Lebih ramai orang belajar dan bersama-sama memartabatkan ayat Al-Quran dalam hidup. Lepas tu untuk student especially, saya rasa dia pun dapat lihatlah kebersamaan kita bersama-sama untuk baca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan orang kata seperti tahun ni merapatkan sama. Cuba Okey, suara mungkin macam tahun ni juga berlaku pada selalu buat pada bulan Ramadan kan, mungkin apa yang awak rasa yang dapat beri kepada orang ramai. Ingatkan untuk para hadirin untuk terus berada di tempat dan bersedia untuk kita sama-sama menggembarkan Masjid Sultan Haji Ahmad Shah UIAM Bombah ini dengan launan dan juga bacaan ayat Al-Quran, dan juga sama-sama kita mendoakan